Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزل على المقرب عندك ومقرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Segini kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya kita dipertemukan pada petang ini. Allah berikan kita masa, Allah berikan kita keupayaan untuk menghadiri majlis ilmu satu taman daripada syurga, taman-taman syurga Allah. Dan syukuran juga kerana kita hari ini sudah pun dapat mencapai pada tarikh 7 Zulhijjah. Hari ini sudah 7 Zulhijjah ya puan-puan. Artinya ada tinggal berbaki lagi 3 hari lagi. 3 hari lagi untuk kita buat kayuhan amal. Ya, kayuh. Amal ni kena kayuh. Macam kita kayuh basikal tu. Penat tak? Ya penat. Bukan tak penat. Penat. Tapi penat macam mana pun, yakinlah ada ganjaran besar yang Allah sediakan untuk kita. Nah, jadi, Ustazah sukalah nak kongsi tentang sedikit tentang Zulhijjah ni, tentang Yaumul Arafah. Tapi kita buat pada penghujung sesi kita, insya-Allah. Mudah-mudahan uh, sebab waktu ni memang sesuai untuk kita bagi perkongsian yang berkaitan dengan Zulhijjah ni, Yaumul Arafah ni. Sebab kita nak lalu dah. Kita dah dekat dah dengan Yaumul Arafah. Amat rugilah kalau kita tak ada ilmu, dengan kerana tak ada ilmunya kita, kerana jahilnya kita akan terhalang daripada kebaikan. Kita akan tertutup pintu kebaikan untuk kita. Nah, jadi puan-puan insya-Allah stay tune sampai ujung nanti. Kita akan ada bagi tahu sedikit pasal hari Arafah. Baik. Untuk hari ini kita akan menyambung kitab Misbahud Duja ni yang dikarang oleh Ustaz Muhadir Haji Jul yang mensyarahkan kitab Safinatun Najah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa kitabihi fi daraini amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan kita mendapat manfaat yang besar daripada penulisan beliau dan beliau mendapat barakahnya, insya-Allah. Pada muka surat 2, dalam ilmu tauhid ada dua keadaan beriman. Yang sebelum ni kita dah bincangkan tentang kalimah Allah. Agak perempuan masih ingat lagi lah, ya, kalimah Allah yang kita bahaskan hari tu. Bagaimana kalimah Allah walau digugurkan satu huruf masih lagi ada fungsi. Buang satu lagi lam masih lagi berfungsi. Sebab apa? Sebab kalimah Allah ini adalah asli. Dia memang adalah kalimah yang merangkumi ataupun mencakupi seluruh Asmaul Husna. 99 sifat Allah ada pada bawah kalimah Allah. Dan jumlah dia dalam Quran sebanyak 2969. Kan? Nah, maknanya perulangan kalimah Allah tu banyak kali dalam Quran. Kalau sampai ribu-ribu, kita masih belum faham apa maksud Allah, amat rugilah. Kita baca Quran banyak kali. Kita duk jumpa kalimah Allah banyak kali. Tapi kita belum faham lagi. Jadi kalimah Allah ni adalah kalimah yang paling agung. Tak ada orang yang boleh berkongsi kalimah tu dengan Allah Ta'ala. Baik. Bila kita dah bincang kalimah Allah, perempuan kena faham. Kita ni bahaskan daripada mana? Daripada muqaddimah. Apabila Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, penulis ataupun pengarang kitab Safinatun Najah, memulakan kitabnya dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti dia macam ni, belajar ni memang tak boleh skip. Kalau perempuan datang tengah-tengah memang tak tahu tenggelam punca ni apa hal tiba-tiba baca ni. Jadi Ustazah ulang sikit. Kita bahaskan kalimah Bismillah. Bismillah malam tu kita sebelum ni kita dah sebut dia adalah kalimah yang bermula dengan harfu jar, dengan sendi, yang mana ada kalimah mahzuf di hadapan. Ada kalimah yang terpadam di depan ataupun fi'il yang dihilangkan, iaitu abtadi'u ataupun aqra'u. Aku mulakan ataupun aku membaca bismillah. Okey. Kemudian perbahasan pada kalimah seterusnya adalah kalimah Allah. Okey. Baik. Selepas kalimah Allah, maka di sini pengarang nak sentuh tentang ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid adalah akar tunjang kepada ilmu fardu ain setiap mukallaf. Setiap mukallaf, kita ni semua mukallaf. Apa yang perlu kita tahu? Ya, kita kena faham dan wajib atas kita memahami ilmu tauhid ataupun akidah. Okey. Tu tak guna kita terus belajar fiqh, terus belajar macam mana hukum hakam, syariat, solat, wuduk. Tapi kita tak faham dengan siapa kita sembah. Pada siapa yang kita mentaati ni? Tak ada artinya. Betul tak? Maknanya kita kena tahu siapakah yang kita sembah dan kita ni jadi hamba kepada siapa. Dalam konteks perhambaan, kita ini menghambakan diri, ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala. Itu memang kita panggil satu akar tunjang yang tak boleh lari dah. Tak ada akar tunjang ni, maknanya pokok iman itu tak boleh tumbuh. Pokok iman akan rebah ke bumi. Ya, baik. Untuk itu saya nak kena tulis juga. Tauhid ni kita boleh bahagi kepada dua. Satu secara ijmal. Lagi satu kita nak faham tauhid ialah secara tafsir. Ni ada dua versi. Siapa tak boleh tulis Jawi, tulis Rumi. Siapa boleh tulis Jawi, tulis Jawi. Ijmali dan tafsiri.
Okey. Apakah yang dikatakan dengan ijmali? Sebab untuk kita nak pegang ilmu tauhid ni, kita ada dua kaedah, dua cara. Macam kita nak datang Sungai Ramadhan, kita boleh datang daripada highway atau kita datang daripada Bangi. Okey, ada dua cara. Baik. Kedua-dua cara ni adalah tanda iman kita kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi dalam kitab, Ustazah merujuk kepada kitab Faridatul Faraid. Dan kitab Jawi Total ni, yang ni memang kitab tua. Baik. Kitab Faridatul Faraid menyebut, dikehendaki seorang mukallaf itu ya mengetahui dengan dalil yang mesti kita mengetahui ialah dalil ijmali, iaitu dalil pendek, dalil yang tak payah panjang-panjang. Ya, yang mana orang yang empunyanya, dia sebut bahasa dia sini, empunyanya yang pemilik orang tu tadi, dia lemah daripada nak menghuraikan yang payah-payah. Maksudnya orang tanya dia. Orang tanya Tuhan tu ada tak? Dia tak reti nak hurai. Okay. Jadi, disebut kat sini pertanyaan orang yang datang menanya kepadanya seperti ditanya kepadanya apa dalil atas ada Allah Ta'ala. Maka jawabnya alam ini dan tidak kuasa jawab dengan panjang lagi. Maka orang ini sudah dinamakan orang mengetahui. Nah, ini bahasa kitab tua. Kita ada dua versi. Jangan risau. Bahasa moden pun ada, bahasa tua pun ada. Okay. Dan bila kita sebut yang disebutkan dengan ijmal, kalau dalam kitab Misbahul Duja, dia buat kotak, beriman bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan ataupun kamalat. Kamalat. Yang terlalu banyak dan tidak terhitung. Satu. Yang kedua, yang dikatakan ijmal, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah bersifat dengan segala sifat daripada bersifat. Allah itu suci daripada bersifat dengan segala sifat kekurangan. Makna di sini, kita pecah dua lagi. Kalau buat macam ni supaya perempuan senang faham. Perempuan baca, perempuan tak faham. Perempuan tengok gerak gambar rajang. Okay? Nombor satu, kita memahami Allah itu sifat Allah kamalat. Apa dia kamalat? Penuh dengan kesempurnaan. Maha mengetahui, maha suci, maha mendengar, maha mencipta, maha menjadikan. Semuanya kamalat. Dan yang kedua, mengetahui Allah suci daripada sebarang sifat naqais. Yakni kekurangan. Okay. Pegang dua ni. Kalau macam kita orang awam, orang biasa-biasa, bukanlah ahli pakar tauhid, bukanlah orang ahli agama. Kita ni dulu belajar akademik je. Bila orang tanya, itu tauhid ni ada tak? Ada. Tauhid apa? Ijmal ke tafsiri? Kita kata kita ni ijmal. Pasal kita kata kita ijmal? Sebab kita hanya pegang kepada dua benda ni. Kita tahu Allah itu sempurna dan kita tahu juga Allah itu suci daripada sebarang kekurangan. Kalau orang kata Allah tu tak ada. Mana boleh Allah ada? Kalau orang kata Allah tu tak dengar. Allah tu maha mendengar. Tak payah pakai mikrofon Allah dengar. Allah maha melihat. Kalau kita duduk dalam peti, Allah nampak tak? Kita kata Allah tetap nampak sebab menafikan naqais pada Allah Ta'ala. Apa baca tauhid ni memang kena buka minda. Buka pada otak ni, fikiran ni luas-luas. Ya. Kalau kita baca tauhid, kita
Macam mana nak cakap? Kadang-kadang adalah penyampaian dia terlalu terhad ataupun skema dengan ayat, jadi tak boleh nak faham. Dia kena cakap bahasa pasar kita, bahasa biasa supaya kita boleh faham. Okey. Baik. Makna di sini kalau dalam kitab Faridatul Faraid, makna dia sebut kita ni orang tanya boleh bagi tahu dalil pendek aja. Soalan kalau ditanya orang kafir lah, Allah tu wujud tak? Kita kata ada. Habis dalilnya? Apa bukti? Dia ilmu tauhid ni mesti kita berpegang dengan dalil. Tak boleh pakai logik akal. Saya rasa-rasa lah Allah tu ada. Ni bukan memang rasa teka-teki apa nuju empat belalang. Tak ada. Dia kena dalil. Dalilnya apa? Adanya alam ni. Lepas tu orang tu tanya lagi. Lagi. Selain pada tu, kita dah tak boleh nak jawab. Okey, tak apa. Maknanya kita sudah menjadi orang yang mengetahui dan tidak dinamakan orang yang muqallid. Apa dia muqallid? Muqallid ialah orang yang taklid. Apa dia taklid? Orang yang ikut je. Orang kata apa ikut. Kan? Macam sekarang lah trending semua follow je. Angkat bahu semua, angkat bahu. Angkat kepala-kepala semua kan. Joget-joget nak dapat duit raya, joget juga. Pasal apa buat? Tak tahulah pasal apa. Orang semua buat, kita buat lah. Itu namanya taklid. Taklid membuta tuli. Tanpa usul periksa, tanpa ada dalil, tanpa sebab musabab. Hanya kerana syahwat. Orang buat, kita buat lah. Kan? Makna di sini, taklid, eja dia, T, Q. Dalam bahasa tulisan jari, taklid. Taklid ni ikut. Tapi kalau orang yang mengikut, dipanggil muqallid. Muqallid. Orang yang suka ikut. Inilah namanya followers. Kan? Sebab kita, bila kita beriman, kita tak boleh iman taklid. Sebab itu kita kena belajar ilmu tauhid. Memanglah kita lahir-lahir, mak kita bagi nama kita Aminah binti Ahmad. Pada nama dah terang lah kita memang nasabnya Islam. Tetapi iman belum tentu masuk. Belum lagi beriman baru Islam ni. Bila kata iman tu macam mana? Kita tak belajar, kita tak tahulah nak terang iman tu macam mana. Tak tahulah iman tu macam mana. Bila orang tanya, pasal Tuhan, pasal Nabi. Nabi ni betul ke ada ke tak ada? Itulah rasa-rasa macam ada. Itu maknanya kita tak ada keyakinan. Sebab tauhid ni, dia adalah ilmu rasa. Bukan ilmu yang, ni nampak ni tauhid ni. Bolehlah senang macam tu. Dia ilmu rasa. Yang kita tak boleh nak tunjuk. Okay? So ilmu rasa ni memang dia kena penghayatan. Ya. Sebab itu Nabi peringkat awal dakwah Nabi SAW melalui saat yang sukar, getir, bila mana dakwah peringkat fasa yang awal ialah nak ajak orang beriman. Nak ajak orang beriman payah. Orang pula ada masing-masing ada Tuhan mereka dah. Kalau dalam kita kata dia tu memang ateis, dia tu tak ada Tuhan. Tak apalah kita bagi tahu ni Tuhan ni yang kena sembah. Ni masalah dia dah ada Tuhan dah. Dia dah ada Tuhan daripada nenek moyang dia. Bila dia nak ubah dia punya pendirian kepada Tuhan yang kita suruh ni, susahlah. Kan? Baik. Bila kita sebut taklid, muqallid, macam okey, dalam ilmu fiqh nanti kita akan jumpa lagi kalimah taklid. Contoh, kita ni duduk di Malaysia. Mana kiblat dekat surau ni ya? Orang pun jawab, ikut sini ni, ada sini. Kita tak payah pergi cari kompas. Tak payah pergi.
Aku nak buat ijtihad sendiri. Tak percaya orang tu cakap. Ataupun nak kena pergi teropong Kaabah kat mana. Ha. Kita taklid. Ikut sajalah yang telah disebut oleh Jabatan Agama Islam. Itulah dia. Itu masuk taklid. Nak bagi faham lagi. Di konteks fiqh. Bila kita kata ni kita ni hari Arafah 9 Zulhijjah, ni taklid je lah, tak payah duduk buat kaji siasat, susah lah. Kena masuk apa ni, nak kena pergi buat kajian, macam nak teropong, macam kita sibuk apa nak nampak anak bulan. Kita tak ada ilmu, tak payah pergi tengok kat tempat anak bulan tu dah. Tak siapa suruh. Ilmu falak tak belajar, ilmu geografi tak belajar. Kita nak tengok juga anak bulan. Sekadar nak tengok tapi kita tidak ada authority untuk keluarkan fatwa. Bahawasanya mohor diraja. Mohor diraja tu dia cakap saja. Tapi sebenarnya dia ambil daripada ilmu ahli falak. Ilmu ahli falak ni lah yang duduk tengok anak bulan nampak tak nampak. Jadi kita ni masyarakat Islam semua ikut je lah dia punya ketetapan tu. Gitu. Okey. Jelas? Taklid. Baik. Kalau kita tengok orang macam ni, ni kira lega dah. Ni akulah tu kan. Jadi kita ni lega lah. Kurang-kurangnya kita ni faham Allah bersifat dengan kesempurnaan. Kita tak akan boleh terima. Yang penting kita ada stand. Kalau orang kata uh, Allah tu ada anak. Tak ada, tak ada. Allah tak ada. Allah tu ada mak ayah. Tak ada, tak boleh juga. Maknanya kita faham lah. Kalau Allah itu ada anak, Allah itu ada mak bapak, maka Allah sama macam kita. Mana boleh orang yang buat meja serupa macam meja. Ni, siapa yang buat meja ni? Awak pergi cari orang muka macam meja. Nak jumpa tak? Tak jumpa. Ada orang macam meja? Tak ada. Meja ni dia buat tapi dia tu tak serupa macam meja. Paling mudah analogi. Ya. Jadi, bagaimana Allah cipta kita? Allah bersifat dengan kesempurnaan. Tapi Allah ciptakan kita dengan keterbatasan. Makna kita boleh berjalan tapi kena pakai kaki. Kita boleh bernafas tapi kena ada jantung. Kita hidup. Hidupnya kita ni dengan izin Allah. Tapi Allah itu maha hidup dengan wallahu alam. Macam mana Allah tak perlu pada jantung, organ semua tak payah. Okay. Mudah je kita nak faham kalau di sudut tauhid ni. Simple je. Kalau kita tengok penerangan, ya, sebenarnya apa juga ilmu, perempuan cari guru yang boleh simplify kan dan perempuan boleh faham. Itu je. Kalau perempuan belajar, tak faham, tak payah dah mengaji dah. Kalau tak sungguh, kalau perempuan tak faham, apa usah dah terang, tak payah mai dah. Tak payah panggil dah. Ya? Sebab apa? Serabut ni ustazah ni cakap apa sepatah tak faham. Kan? Buat penat je 1.5 jam duk nganga apa. Yang penting kita boleh dapat ilmu. Ya, baik. Yang kedua kita tengok tafsili. Tafsili ni dia maknanya detail. Dia maknanya terperinci. Okey? Dia pun berdiri kepada dua perkara. Pertama, beriman Allah bersifat dengan 20 sifat wajib. Dan kedua, Allah itu suci daripada bersifat dengan sifat mustahil. 1, 2. Okay. Allah itu wajib bersifat dengan saya banyak-banyak 20 sifat. Tak. Allah ini Allah bersifat dengan 20 sifat wajib. Yang sini lawan dia Allah suci. Mesti sebut suci. Daripada 20 sifat mustahil. Sebab tu bila kita belajar sifat Allah, Allah wujud idan bapa mukhalifatul lil hawadith, dia mesti ada mustahil kan?
Kalau kita sebut Allah itu wujud, mustahil tak wujudnya Allah. Maknanya balance. Ha. Kalau kita sebut Allah itu maha mendengar, mustahil Allah tak. Kalau Allah itu bukan kalimat, Allah itu boleh berkata-kata, mustahil Allah itu bisa. Ha. Ha. Jadi sifat ni yang kita sebut tafsiri ni, dia detail sebab satu persatu sifat yang dulu itu diuraikan. Maknanya kalau kita tanya orang yang ilmu dia tu tauhid, dia tafsiri, dia boleh explain. Wujud tu macam mana? Kalau wujud tu menggunakan dalil apa? Okay. Dia dalil ni, dia dalil ni ada bahagian pula. Ada dalam tauhid ada dalil yang secara nas Al-Quran dan hadis dan dalil dengan akal. Nah, baik. Dalam kitab Faridatul Faraid, dia menyebut dalil tafsili, apa dia orang yang berpegang pada dalil tafsili, tauhidnya secara dalil tafsili, iaitu dalil yang panjang, yang kuasa empunyanya, yang orang yang pemilik dia tu, orang yang boleh ambil dalil tafsiri ni, boleh menjawab sekalian soalan yang payah-payah yang datang menanya dan memutarbelik kepadanya seperti kandungan lagi akan datang. Okey, ni maksudnya dia akan cerita lagi. Maknanya orang yang datang soalan tu, dia tanya, kadang-kadang kita berhadapan dengan golongan kufar, orang kafir, yang sengaja nak test. Kalau kita ilmu, kita memang sekadar kita sebut uh, ilmu ABC tadika je, memang tak boleh nak jawab lah. Jadi orang yang ada ilmu macam dia belajar usuluddin, dia boleh nak jawab, nak patahkan hujah. Orang yang sengaja nak mengkaburkan kita, dia sengaja nak putar belitkan. Sebab ilmu tauhid ni memang dari dulu sampai sekarang ada je orang yang tak boleh terima. Dia kata, kalau Tuhan tu ada, dah Tuhan duduk mana? Mana rumah Tuhan? Tuhan duduk kat mana? Dia langit ke, duduk di bawah ke, duduk kat mana? Sebab tu kita sebut Tuhan itu tak bertempat. Tuhan tu tak bertempat. Kalau dia bertempat, macam kita duduk di rumah, kita duduk di surau, macam manusia lah. Ha. Dia sifat Tuhan ni, dia tak bertempat, dia tak apa yang macam mana nak kenal Tuhan? Tok Guru ajar. Tok Guru pondok ajar. Macam mana nak kenal Tuhan? Yang dikatakan kenal Tuhan tu macam mana? Bila kita kata, tak tahu nak jawab. Kita tak kenal, kita pun tak tahu. Yang tak kenal itulah kenal, dia kata. Bila kita kata kita tak kenal, itulah kenal. Kita lagi bingung. Sebab dia tak ada berjisim. Allah tidak berjisim. Jisim ni macam ni jisim. Meja ni jisim. Kita boleh nampak. Kan? Allah itu tidak berjisim. Jadi, kalau kita sebut Allah tu ada tangan, itu kita memujassimahkan Allah. Ini yang berlaku. Ada golongan yang sebut Allah tu ada tangan, Allah tu ada kerusi, duduk. Jadi, ada ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi secara mutasyabihat. Kita panggil ayat mutasyabihat, maknanya ayat yang menimbulkan keraguan. Yang boleh jadi timbul tanda tanya. Ya? Tetapi para mufassirin, bila kita sebut yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah mengatasi tangan-tangan mereka. Secara literal, yadun memang makna tangan. Tetapi mengikut konteks ayat, kita tak boleh tafsirkan Allah itu mempunyai tangan seperti mana kita punya tangan. Tak mungkin Allah ada tangan macam mana kita. Jangan kita imajinasikan Tuhan ada tangan macam Tok Kong yang banyak tangan, tangan tu tangan ni tangan sedekah, ni tangan rahmat, ni tangan bala. Banyak tangan sungguh. Kaki dua aja.
Kita tak boleh bayangkan macam tu. Sebab tu, bila sebut zat, bukan dalam ruang lingkup perbahasan kita untuk membincangkan zat Allah. Zat ni maknanya dia tu gemuk ke, kurus ke, leper ke, empat segi ke, tu zat. Faham? Hanya yang kita boleh bincang ialah sifat. Sifat pemurah, sifat penyayang. Dia tu baik hati. Sifat dia baik hati. Dia tu kedekut. Tu sifat dia. Tapi dia tu muka bulat ke, tinggi kurus ke, kita tak boleh bincang tu. Faham lah? So makna ada limit. Dalam ilmu tauhid dia ada limitation. Kita tak boleh langgar sempadan. Oh, aku nak tahu juga macam mana rupa. Takut nanti kita jadi kufur. Jadi boleh jatuh kufur. Okay? Jadi, hmm. Nah, nah. Macam kita sebut udara. Kita ambil nafas, kita menyeduh udara. Tapi udara tu tak nampak kan. Boleh kita tamsilkan macam tu. Tetapi udara ni, dia adalah makhluk. Udara is makhluk. Begitu juga angin kan. Makhluk. So, kita boleh, sebab itu dia berkaitan. Nampak tak? Dia ada hubungan kait rapat dengan tasawuf. Bila kita kata ihsan, kita boleh menyatakan kewujudan Allah. Tanpa kita boleh ceritakan macam mana Allah tu. Ada tak Allah? Ada. Nampak tak? Tak nampak. Tapi Allah nampak kita? Ya, Allah nampak kita. So, benda ni memang ilmu tauhid ni dia belajar dia bukan instant, dia bukan macam Maggi mee. Kita yang belajar ni, yang daripada form 1 ni sampai umur macam ni pun duk belajar lagi. Tengok. Masih ada satu lagu tu, lagu yang berkaitan dengan ketuhanan. Kalau puan-puan pernah dengar lah. Ni tak tahu siapa yang nyanyi dia, tapi ayat dia tu, tiada batasan waktu, tiada tempatmu tertentu, di gunung, di desa, di lembah, di air, siapapun hamba, keikhlasan jiwa. Dia punya cerita tu tentang Tuhan. Tiada tempat, tiada batasan. Tiada bertempat. Maknanya Tuhan tu tak ada tempat mana-mana. Dan ayat dia macam, bila ku keliru, ku sebut namamu, terasa diriku semakin dipandu. Maknanya bila kita keliru, kita kembali kepada Allah. Itu kalau nak search, tengok dalam ayat apa lagu tiada batasan waktu rasanya. Bagusnya pengarang lagu ni dia menceritakan tentang hakikat ketuhanan. Bukan lagu rock-rock biasa ni. Jadi orang yang faham lah. Orang yang tak faham dia ingat apa benda lah, jiwang benda kan. Gitu. Baik. Sifat kesempurnaan. Bila kita sebut tafsili tadi, ada sifat kesempurnaan. Wajib bagi Allah Ta'ala sekalian sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya yang maha tinggi. Sifat kesempurnaan ini amat banyak yang tidak boleh mengetahui kesemuanya melainkan Allah jua. Kita tak boleh tahu banyak, kita tahu 20 aja. Okay. Maka wajib kita i'tiqad, iaitu segala sifat kesempurnaan kesemuanya sifat Allah Ta'ala. Apa saja yang sempurna milik Allah. Okay. Kamalat? Yang ni dia tahu secara general saja. Tak detail. Yang ni detail. Tapi ini pandai lekeh lah. Yang ni bagus lah. Yang mana satu? Okay.
Jadi sebaliknya semua sifat kekurangan adalah mustahil atas Allah Ta'ala. Kita tak boleh terima Allah itu lemah, Allah tak ada kekuatan. Ya, macam kita kata bila kita ditimpa musibah, Allah ni tak patut, Allah ni tak reti. Kita rasa kita lagi pandai daripada Allah. Allah tu tak ada ilmu, kita lagi banyak ilmu daripada Allah. Masya Allah. Maknanya kita meletakkan sifat ketidaksempurnaan pada Allah. Na'udzubillah, dia boleh jadi kufur. Okey. Baik. Habis. Muka surat 3. Sejuk. Cuaca sejuk. Yang muka surat 3 ialah dia nak bagi perbezaan antara wajib fiqh dan wajib akal. Ada wajib di sudut ilmu fiqh. Ada wajib di sudut akal. Okey. Baik. Apa yang dikatakan wajib fiqh? Ni baru nak belajar istilah. Nak belajar definasi. Kalau wajib fiqh ialah buat dapat pahala, tinggal dosa. Contoh, solat. Solat kan wajib. Siapa yang buat solat, dapatlah pahala. Siapa yang tinggal solat, dapatlah dosa. Jadi, kita faham dah macam tu. Baik, wajib akal ialah akal ni tidak boleh menerima ketiadaan sesuatu perkara. Macam kita kata, kan? Perkara tu mesti ada dalam akal. Contoh, kita duduk sini, ada udara tak? Akal kata ada udara. Kalau tak ada udara, kita macam duduk atas bulan lah. Kena pakai ni astronaut punya gas oksigen. Okay. Semua kita faham. Akal menerima adanya udara. Okay. Baru kita boleh bernafas. Akal menyatakan matahari bagi cahaya. Okay. Jadi, dia bagi contoh kat sini. Wajib akal, sifat kudrah. Wajib bagi Allah. Sifat berkuasa. Allah berkuasa tak nak jadikan alam ini? Ya. Allah berkuasa tak nak bagi jadi tsunami? Ya. Allah berkuasa tak nak keluarkan matahari? Ya. Kalau maknanya sampai matahari tak keluar pun, terbit sebelah timur tiba-tiba ke apa, nak jadi kiamat, Allah boleh buat. Maknanya akal kita menerima sifat kudrah Allah. Jadi, diterang kat sini, akal boleh menerima jika Allah bersifat dengan kudrah, berkuasa atau berkuasa. Ni nanti kita, sekarang ni Ustaz tak terang lagi berkuasa ni sebab ni dalam ilmu tauhid. Jika tidak ada sifat kudrah bagi Allah, akal tidak boleh menerima. Mana boleh Tuhan tak ada kuasa. Tapi kalau Tuhan yang orang kafir sembah, memang tak ada kuasa. Bezanya bila kita tengok berhala. Berhala ni orang tolak jatuh, dia pun tak boleh bangkit. Bangun dah sendiri, dia takkan boleh bangun. Kena orang tolong angkat. Makna ada kudrah tak? Tak ada. Sampai teratu pun nak sembah lagi dia. Ni, dulu cerita orang Arab ni, buat berhala dengan kurma tu. Dia tepek-tepek. Kurma ni banyak jatuh-jatuh. Jadi kurma ni dia tepek-tepek. Buatlah bentuk kepala, tangan apa semua. Lepas tu, bila dah jadi, budak-budak ni datang lapar. Pergi petik habis jari kudung. Makan kurma kat jari. Lepas tu orang kata, hey, pasal apa orang pergi ambil? Pergi kepak dekat tangan dia. Dan ni kan kurma, budak-budak tu kata. Ya juga. Ni makanan. Bukan tangan Tuhan. Kalau dia ni berkuasa, kenapa dia tak tepis tangan kita masa kita nak ambil kurma tu tadi? Tengok. Logik is there, tapi dia orang ni tak nak terima. Dia orang tetap juga. Tak, ini kena sembah juga. Ini Tuhan. Ini yang Nabi duk perangi. Nabi duk cakap, itu yang Nabi Ibrahim AS pun kata. Tuhan kamu ni tak boleh buat apa pun. Kan? Jadi dia orang marah. Dengan Raja Namrud semua marah. Tu yang nak bakar Nabi Ibrahim AS. Baik. Jadi ilmu yang berkaitan dengan wajib fiqh ialah ilmu fiqh. Ilmu yang berkaitan tentang wajib guna logik akal ialah ilmu tauhid. Sebab tu ilmu tauhid ni kita kena cerdik. Kena fikir panjang sikit.
Dia atau nama lain dipanggil ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu yang kena dibahas. Lawan cakap. Ha. Ilmu fiqh ni dia dia uh, dia bentuk-bentuk fakta. Ha. Ini hukum halal, ni haram, ni sah, ni batal. Sudah habis cerita. Gitu. Okey, kita masuk pada muka surat yang keempat, Ar-Rahman. Ada masa lagi? Okey, ada lagi. Kalimah yang seterusnya yang dibincangkan oleh pengarang ialah Bismillahirrahman. Minta tolong padam. Nanti suruh Datuk Farida belanja ya. Upah. Belajar kitab ni kena sabar ya puan-puan. Bukan apa. Saya ada pengalaman mengajar banyak tahun dah. Jadi ada di kalangan anak murid yang kita faham dia ni bukannya budak tadika. Dia lecturer, dia profesor, dia dah dekan, doktor. Dia kata, tak boleh kalau kita baca cepat sikit. Dia tanya soalan. Dia nak bab tu habis dalam masa satu sesi. Ya Allah. Kalau kita tengok betul-betul cara sistem pondok, jangan kata semuka, baca dua baris saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bangun dah pergi. Baca dua ayat je. Rasanya macam tak dapat apa ke. Ya, memang begitu. Ilmu ini dia tak boleh express. Sebab tu kita kata dia bukan Maggi 2 minit mi tu. Bukan. Dia kena every single word from the sentence kena hurai, kena hurai. Dah baca pun dah ulang lagi. Tu memang, tapi Ustazah tidaklah kepondokan sangat. Tidaklah totally totok pondok tu kan. Makna kita masihlah ada lagi cara moden. Cumanya nak bagi tahu tu lah. Bila baca lama, tak habis lagi. Tajuk sebab dulu kita baca kitab Fiqh Mu'tamad. Fiqh Mu'tamad ni, dia adalah kitab fiqh yang agak tinggi. Dalam dia tu ada banyak perbahasan yang dia tak selitkan. So atas guru yang nak kena bagi penghuraian dia tu. Jadi pada pelajar dia tak nampak. Kita ni bawa isu semasa tarik keluar semua ni. Dan mereka pun pula teruja. Pasal basuh. Pasal suci. Macam mana kalau mesin basuh tanya soalan, dia tanya soalan. Dan tu kita baca lambat, dia marah pula. Nampak tak? Sebab bila kita kait dengan, bersuci ni macam mana? Basuh kalau kita tak bilah di bawah air, adakah dikira sah? Kalau kita celup saja macam mana? Habis tu basuh baju dalam mesin. Habis tu mesin tu pula, dia kata ada bulu kucing pula. Macam mana nak buat ni? Kalau bulu kucing tak apa lagi, bulu anjing. Nampak tak? Dia akan berkait. Dia namanya ilmu fiqh. Sebab tu kita panggil ilmu fiqh, dia ada fatwa mu'asarah. Fatwa mu'asarah ni, Syekh Yusuf Qardawi antara orang tersohor yang mengeluarkan fatwa mu'asarah ataupun fatwa semasa. Fatwa semasa ni, dia akan kias dengan yang sebelum ni. Contoh, hisab vape hukumnya apa? Mana ada? Carilah. Cari dalam kitab. Perkataan vape pun tak ada. Tak pernah. Zaman dulu-dulu tembakau je. Tok guru dulu hisap tembakau. Kan? Rokok daun. Lepas tu rokok apa? Paling-paling lah. Yang paling moden tu Rothman dan Hill. Itu je lah. Bila orang Arab hisap shisha. Tahu shisha? Lepas tu orang sekarang pakai vape. Baik. Macam mana pula nak hukum tu? Di sinilah dia dia perlu kepada keterlibatan ilmu yang secara meluas. Bukan saja kita nak kias kepada mudah je. Ni makruh. Tak semudah tu. Ya, satu masa dulu memang rokok itu dulu makruh. Ingat. Fatwa keluar makruh. Lepas tu keluar fatwa lagi haram. Kenapa berubah? Kenapa berlaku perubahan? Sedangkan rokok benda yang sama.
Kalau dulu kita hisap rokok Rosman dan Hill tu, yang sekarang pun itu jugalah. Tak ada ubah beza. Mungkin panjang sikit lagi kot. Panjang beza panjang lagi kan. Sebab harga mahal lagi. Tetapi fatwa ini dikeluarkan. Mufti ni dia ada barisan para ulama yang akan mengeluarkan fatwa. Dia akan berdasarkan kepada isu semasa. Apakah kemudaratan yang terhasil daripada rokok tadi? Sebab tu kaedah usul fiqh, yang mana mudarat lebih besar daripada manfaat, hukumnya haram. Itu kaedah usul fiqh. Balik pada usul fiqh pula. Ha, tu tinggi tu nak kena. Jadi kalau tak ada mudarat, benda tu tak ada apa-apa. Contoh, tahi lembu. Boleh tak buat berniaga? Tahi lembu ni najis. Najis hukumnya haram. Kita di sudut dasarnya, kita tak boleh jual beli benda yang najis. Kan? Kalau betul tai orang pun boleh jual. Kan? Orang dulu-dulu jamban angkat. Bukan jamban flash, jamban angkat. Oh, kalau lagu tu, kalau boleh berniaga ke. Habis Cina-Cina duk angkat tong tai ni kaya. Apa tak kayanya sekali dua timba penuh tai tu, boleh jual. Siapa nak beli? Tak ada manfaat. Orang dah kaji. Tai manusia tak boleh buat apa. Tak dia buat apa. Penyakit lagi ada. Ha. Tapi tahi binatang, ayam ke, ataupun lembu ke, dia ada, bila dikaji di sudut manfaat, yes, ada manfaat. Bila ada manfaat, hukum haram tadi terangkat, maka jadi harus. Hmm. Nak beli pun tak apa, tak mau beli pun tak apa. Ha, macam tu. Tapi biasalah kalau orang yang tak mau beli, tak mau jual tu, dia takut dosa, dia bagi free pun tak apa. Kita ambil lah free dia nak bagi. Tapi kalau dia kata, kita nak tunggu lembu jatuh taik berak pun payah, kita jual lah. Ha, terpulang lah. Ikutlah dia. Mana nampak tak fiqh ni macam mana? Ha, tak nak buka minda perempuan supaya faham. Fiqh ni macam mana? Jangan kita rigid sangat. Asal fiqh solat. Asal fiqh wudu. Lain tak ada dah. Tak bukan begitu. Ha? Sebab itu hidup bersyariat. Namanya hidup bersyariat ialah mengikut undang-undang. Undang-undang siapa? Undang-undang daripada Allah. Bukan hidup dengan syahwat. Syahwat ni apa? Daripada diri kita. Kita punya perasaan. Aku suka, aku buat. Aku tak suka, aku tak buat. Itu nafsu, syahwat. Nampak? Kenapa pakai tudung? Saya suka-suka. Oh, suka-suka. Kenapa tak pakai pula hari ni? Hari ni panas, tak mau pakai lah. Dia tak kira macam tu. Asal nama syariat, panas ke sejuk ke, tetap kena pakai. Selagi hidup. Hatta hukum menyebut orang yang dah tua. Dia dah tua dah. Tak ada nafsu. Dia tak ada keinginan pun nak menikah. Apakah dia kena tutup aurat juga? Ya, tetap. Sebab ada orang boleh jatuh cinta kat dia. Tengok. Ada orang dia kata, aku ni dah tua, tak ada siapa ingin dah. Tak payah pakai tudung ni, rambut putih dah. Apa perempuan tak baca cerita? Orang muda kahwin dengan nenek. Ha, itu kok mana, celah mana tu tiba-tiba timbul cinta berakhir tu? Ha. Dia tengok perempuan tu lawa, walaupun kerepot, rambut putih, gigi tak ada, dia lawa pada dia. Ya Allah. Ha. Ha. Dia tak nafsu. Kita tak tahu pada orang lelaki perasaan dia macam mana. Kita aja rasa. Ha. Sebab syahwat tu dia ada. Ha. Sebab tu kadang-kadang kita tengok di hospital kan. Orang tu dia kata, alah dah tua-tua tak payah tudung lah. Tak payah pakai beria tutup aurat. Kita kata pakai, makcik. Makcik kena pakai ni orang lelaki ramai. Alah tak apa dah. Tu semua cucu-cucu je. Hmm. Kalau dia faham agama, dia tak akan buat macam tu. Nampak? Okey. Gelak-gelak. Memang memang ada berlaku kan orang. Kita pun terkejut. Kahwin dengan nenek. Alamak. Indonesia.
Tak tahulah dia ada ilmu apa kan. Okey, bila kita sebut tadi, okey, balik masih lagi pada perbincangan tauhid. Tauhid ini ada dua juga. Lagi satu pecahan. Kita panggil tauhid rububiyah. Yang kedua kita panggil tauhid uluhiyah. Baik. Apakah tauhid rububiyah? Ia datang daripada kalimah rob. Apakah kalimah daripada uluhiyah ni? Ia datang daripada ilah. Puan dah biasa dengar kan? Dah tahu kan? Okey. Rububiyah ini adalah tauhid yang dimiliki oleh semua manusia. Sebab itu, alhamdulillahi rabbil alamin. Disebut Rabb alamin. Kalimah Rabb ini sebenarnya menunjuk kepada Tuhan. Seperti mana kita sebut, Rabbul Bait. Rabbul Bait. Kita panggil apa maknanya Rabbul Bait? Tuan rumah. Okay. Bila kita sebut Rabbul Alamin, Tuan kepada, yes, alam. Siapa punya ni alam ni? Allah punya. Okay. Sebab disebut Rabb. Kalimah Rabb ni adalah kalimah yang lebih pada general. Menunjuk kepada pemilik tu, dia mencakupi semua. Kalau kita sebut alam, termasuk dalam tu alam yang, sebab alamin adalah plural. Alamin adalah kita sebut jamak. Maksud terkandung di situ alam malakut, alam jin, alam manusia. Jadi alam haiwan. Berapa banyak alam? Banyak alam. Dalam dunia, dalam hidup kita ni banyak alam. Kita kata alam malakut. Kita pernah nampak ke malaikat? Malaikat ni ya Allah juta-juta trilion. Kita tak nampak. Alam jin, janganlah nampak kan, tak tidur malam. Alam jin, dia pun ada alam dia. Lepas tu alam haiwan dia boleh bercakap, dia boleh communicate, kita tak faham. Yang boleh fahamnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Okay. Dia alam manusia pula, inilah kita ni. Segala alam ini di bawah kekuasaan, aturan dan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebut Rabbul Alamin. Okay. Baik. Kalimah tauhid rububiyah ini merujuk kepada sifat yang, macam mana nak sebut? Sifat yang berkaitan dengan Rabb ni adalah, itu orang nak panas sini, sifat Ar-Rahman. Okey. Okay, boleh nampak macam ni? Yang ni, uluhiyah adalah datang daripada kalimah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita tak sebut kalimah syahadah La Rabb illallah. Walaupun ilah ini maknanya Tuhan. Rabb pun maknanya Tuhan. Sama. Di sudut literal, di sudut kita kata bahasa, dia sama. Tetapi penggunaan ilah ini, Allah sebut kalimah syahadah, mesti sebut La ilaha. Sebab ilah ini menunjuk kepada sembahan. Ini hanya Tuhan. Tuhan yang tak semestinya disembah. Faham? Tuhan itu pemilikan. Tuhan ini memiliki. Dia milik kepada alam. Mesti sembah ke? Tak. Nanti tengok dulu, dengar dulu lagi. Yang ni, ilah ni adalah menunjuk kepada sembahan. Kita tak sembah. Tiada sembahan melainkan Allah. Makna bila kita sebut La ilaha illallah, dia menunjuk kepada dalam tindakan kita, kita menyembah Allah
kita mengakui, mengiktiraf Allah bukan saja Tuhan yang memiliki alam, Tuhan juga adalah Subhan. Dua dalam satu. Boleh? Boleh tangkap? Ha. Kalau cakap lambat ni, slow ada ni. Okay. Dan sifat yang ada kat sini ialah Ar-Rahim. Okay. Nampak tak kamera? Ar-Rahim. Satu Ar-Rahman, satu Ar-Rahim. Apa beza Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Sebelum kita baca kat buku ni, kita tengok graf ni dulu. Kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita selalu sebut Allahu Ar-Rahman. Kita selalu baca doa pun Ya Rahman, Ya Rahim. Kenapa? Kalimah Ar-Rahman, Ar-Rahim disebut dalam Al-Quran 800 kali. 800 kali setiap satu. Ar-Rahman 800 kali, Ar-Rahim pun 800 kali. Dia menjadi sifat yang dominan dalam Quran. Okay. Senang untuk mudah nak faham lagi. Kalau kita sebut rububiyah, ialah tauhid yang dimiliki oleh semua manusia. Kalau kita sebut uluhiyah, ia adalah tauhid yang hanya kepada orang yang beriman. Maka sifat Ar-Rahman, Allah, dia merangkumi dalam ni semua orang kafir, munafik, nah ada lagi Islam, lagi iman, semua dalam ni. Dalil. Kalau kita kata Ar-Rahman Allah tu apa bukti dia? Buktinya Allah tak pernah tak bagi orang kafir hidup kedua udara. Bila Allah keluarkan cahaya matahari, semua orang dapat tak? Bila Allah bagi udara, semua orang dapat tak? Regardless, you ni beriman ke, you tak beriman ke, tetap dapat juga. Ha. Itu maknanya Ar-Rahman Allah tidak pilih kasih. Sifat Ar-Rahman ini kan, sebab kita kena faham. Kita duk baca surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi yang kita dustakan? Nikmat apa lagi yang kita kata tidak, tak dapat? Allah bagi tanpa berkira-kira. Bighairi hisab. Allah bagi tanpa kau dapat, kau tak dapat. Tak ada pilih-pilih. Kalau kita ni, ya betul. Kita ada anak 5 orang. Anak sulung kita bagi lebih kurang je. Kita sayang anak 5 bongsu tu, kita bagi baju 2 pasang. Kita bagi lebih sikit lah. Ha. Yang sulung nombor 2, nombor 3 jealous je. Tengok adik dia dapat banyak. Pasal apa? Oh, alah, tak apalah. Adik tu dia kecil lagi. Kita bagi alasan kan. Ha. Kita sendiri sebagai ibu, kadang-kadang kita kasih sayang kita pun tak sama rata. Kan? Tapi Allah bagi sama. Orang tu dia semayang ke, dia tak beriman ke, tetap Allah bagi. Dan Allah janji, siapa saja berusaha, dia akan dapat. Walaupun dia kafir. Siapa minta, dia dapat. Allah bagi walaupun kafir. Maknanya, orang kafir berusaha, dia rajin. Dia rajin berniaga, dia rajin. Kita pukul subuh, waktu subuh pun tak bangun. Dia sebelum subuh pukul 4 dah bangun. Ustazah pernah ada program motivasi. Ada non-Muslim yang masuk. Dia bangun sebelum subuh, dia pergi duduk. Rendam kaki dekat sungai Lui tu, sungai apa, bila kita buat program. Oh, taklah orang Islam yang bangun tahajud pun tak bangun lagi. Dia lagi dah boleh dah terkejut lagi. Kita terkejut tengok dia, bukan kita tahajud. Apa you buat pagi-pagi, gelap-gelap? Kita apa ni, apa yin yang apa tak tahulah apa benda dia punya aura nak ambil aura pagi. Ini pagi banyak ong lah dia kata. Kita ong tak ong memang kita tidur je, bunyi katak guru bunyi ong bangun nak bangun. Teruk je kita orang Islam. Kalau tidak kerana subuh lah memang harus tak bangun kita ni tengah hari.
Tubuh gajah ke, tubuh zirafah ke, tak tahu. Oh, baru dah nak bangun. Lambat. Tapi orang Cina, dia punya daya usaha dia sangat gigih. Dan mereka berjaya. Allah bagi tak? Bagi. Kaya tak? Kaya. Tapi kita nak cakap apa? Allah tak adil. Dia tu tak sembahyang pun. Dapat kereta banyak, rumah besar. No, Allah bukan berkira macam tu. Maknanya, kasih sayang Allah ni meliputi, merangkumi semua. Dan yang ni Allah bagi kepada orang beriman. Khususan, special. Untuk orang beriman, Allah bagi Ar-Rahim Allah. Maknanya kita ni, untungnya kita ni dapat. Nampak? Orang kafir dapat ini saja, ini tak dapat. Malah kita kalau Ar-Rahim, lepas tu kita selalu sebut, Allah marhamni, Allah marhamni, kasihanilah aku. Sebab Ar-Rahim Allah kan. Sebab Rahim ni bukan saja pada Allah, Allah bagi pinjam juga kepada kita, perempuan ada Rahim. Sebab itu wanita ada sifat penyayang. Macam mana budak menangis, bayi menangis. Kita akan sanggup bangun, ambil hukum, ambil bagi susu. Sebab kita ada rahim. Tempias rahim Allah yang sedikit Allah bagi kat kita. Orang lelaki tak ada rahim. Ini melalak macam mana pun dia tutup muka tidur lagi. Dia tak kisah. Rahim. Nah, rahim Allah bagi kepada orang-orang yang beriman. Okay? Jadi, kita sebut uluhiyah adalah tauhid ketuhanan yang merujuk kepada sifat penyembahan. Dia merujuk kepada ubudiyah. Ubudiyah. Apa dia ubudiyah? Ubudiyah di bahasa Arab lah. Perhambaan. Namanya kita hamba. Hamba ni, apa saja yang disuruh oleh Tuhan yang suruh kena buat. Yang namanya hamba, apa saja dibagi Tuhan. Allah bagi, Tuhan dia bagi, terima. Kita ni masalah kita ni bila takdir datang ni tak nak ni tak nak ni kenapa aku kena jadi macam ni kenapa buat bertanya-tanya kenapa sebab tu kita tidak sampai lagi tahap ubudiyah yang hakiki. Kita masih mempersoalkan kenapa Allah bagi kita susah, kenapa tak bagi anak, kenapa kita ni, kenapa tu, kenapa ni. Sifat manusia bila ditimpa musibah dia mudah melupa, dia mudah melantang. Dia tak mau bersabar, dia tak mau redha dan dia tak mau bersyukur. Sebab itu Allah sebut syukur dengan syakur tak sama. Orang yang syukur kepada nikmat. Kita ni syukur sebab kita dapat sihat, kita boleh datang belajar. Tapi syakur, ibadiyah syakur adalah hamba yang bersyukur dalam dua keadaan. Nikmat pun syukur dan musibah pun syukur. Nah, makna kalau kita kata sakit ke? Alhamdulillah saya sakit kaki. Kita gelak kan? Apa pula Alhamdulillah? Sakit kaki Alhamdulillah. Ya, sebab di sebalik kita dapat sakit, kita boleh maknanya banyak masa dengan Allah. Kalau tidak, derak merata dah, pergi jalan dah, tak duduk rumah dah. Lagi-lagi raya haji, nak pergi sana, nak pergi sini, tak boleh duduk rumah dah. Kita ni, Allah bagi, kadang-kadang kita tak nampak sebab. Allah bagi kita satu benda, kita nampak depan mata, alah, habislah program nak buat tu, nak pergi sana, nak pergi sembelih lembu lah, apalah. Kita tak nampak. Allah sebenarnya nak selamatkan kita daripada satu benda yang kita tak tahu. Kan? So, bila ditimpa musibah atau ujian, pertama sekali, kena sangka baik dengan Allah. Sangka baik. Sebab Allah tak pernah pun ada dendam atau dengki pada hambanya. Nak dera, biar dia susah. Tak. Allah bukan macam tu. Ya, Allah tak macam kita. Kita memang ada sakit hati dengan kawan kita dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, kita kena sentiasa anggap baik. Apa yang kita terima tu baik untuk kita. Anggap baik untuk kita. Jadi, bila kita anggap baik, kita relax tak? Kita bolehlah senyum.
Ini muka ketak. Pasal apa? Pasal kata, tak baik. Kita senyum je. Okey je. Ha, kan? Dan yang ketiga, bila kita dah sangka baik Allah, kita apa nama anggap baik yang berlaku pada kita. Dan yang ketiga, kita kena rasa, kita kena putuskan, hilangkan kebergantungan kepada makhluk. Jangan duk harap ke orang. Orang yang bergantung pada makhluk, dia sebenarnya di sudut keyakinan wujud Allah masih kurang. Tak, daripada sebutan mulut cakap, ya Tuhan ada. Tapi bila sakit, kenapa cari orang tu, cari orang ni? Bila kita susah, kenapa telefon sana, telefon sini? Sebab kita tak yakin Allah nak tolong kita. Kita duk nampak manusia. Kita cari kabel, kita cari doktor. Betul, doktor boleh bantu, itu usaha. Tetapi bila kita makan Panadol, bukan Panadol tu yang menyembuhkan. Hanya Allah izinkan kita sembuh. Sebab Panadol tadi. Nampak? Nah, jadi banyak benda yang kita kena faham dalam hidup kita ni yang berkaitan dengan akidah. Baik, balik pada ni tadi. Untuk mudah faham adalah gambar Raja Van. Gambar Raja Van tau, kalau baca matematik. Yang besar ni adalah Ar-Rahman. Yang besar ni. Yang kecil dalam ni Ar-Rahim. Ar-Rahim ni orang beriman saja. Yang luar ni semua munafik, kafir, Cina, India, apa semua ada dah. Makna dalam sifat Ar-Rahman ada Ar-Rahim. So kita ni dapat semua. Semua kita dapat. Tapi Allah bagi tanda kasih sayang Allah kepada orang beriman, Allah bagi Rahim. Rahim. Sebab tu kita banyaklah bila berdoa Ar-Rahman ya Rahman ya Rahim. Minta wahai Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasihani, lagi Maha Penyayang. Baik, kita tengok pada muka surat 4. Ar-Rahman adalah sifat Allah yang bermaksud yang Maha Pemurah. Dengan sifat inilah Allah Ta'ala sangat pemurah kepada semua makhluk. Sama ada Islam atau kafir, ahli taat atau maksiat. Orang yang buat maksiat pun dapat hidup juga. Tak mati pun. Kita kata, dia ni jahatnya. Pasal apa tak mati-mati? Dah. Allah nak bagi dia insaf. Allah bagi dia panjang umur. Mudah-mudahan dia sedar, dia bertaubat. Kan? Baik. Yang kedua, Allah Ta'ala mengurniakan jalailun ni'am. Jalailun ni'am, nikmat-nikmat yang besar dan asas yakni yang pokok seperti keimanan, kesihatan, rezeki, pendengaran, penglihatan dan lain-lain. Kita ada nikmat besar dan nikmat kecil. Nikmat besar ni macam kalau kita lahirkan anak. Apa antara nikmat yang kita nak? Kita nak anak kita normal kan? Bukan jantung terbalik ke, bukan jantung berlubang ke, semua tak nak kan? Kita nak jantung dia normal. Kita nak apa lagi? Dia cukup sifat kan? Ada mata, ada telinga, ada dengar. Ha. Itulah nikmat-nikmat besar yang Allah bagi. Yang kita tak nampak, yang bila dia dalam along the way dia, bila dia membesar, dia akan dapat nikmat-nikmat lain lagi. Tapi antara nikmat besar adalah iman. Macam mana kita bila lahir-lahir terus diazankan. Itu artinya iman sudah pun nak masuk, dah sampai kat kita. Berbanding dengan orang yang bukan Islam. Lahir-lahir tak kenal lagi Tuhan. Dia tak dengar lagi azan. Makna nikmat iman belum dapat. Jadi kita kena syukurlah banyak. Sebab tu manusia ni macam nasyid Raihan lah. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Hak yang tak ada tu lah duk fikir. Apa yang tak ada lagi? Tak ada mesin basuh, tak ada vacuum cleaner, tak ada blender tu. Yang ada tu tak mau lagi, tak best lah. Nak beli yang lebih canggih lagi. Duk fikir yang tak ada, tak ada. Manusia, kalau kain putih,
Satu tompok hitam, hak tu lah dia nampak. Makna yang tak ada tu, yang banyak nikmat ni, yang senangnya, yang hidup boleh berapa tahun. Sebab tu cerita Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam. Bila dia sakit, dia tanya dekat isteri dia kata, doalah kepada Allah, minta disembuhkan. Nabi Ayub jawab apa? Berapa lama dah kita hidup? Dan sepanjang kita hidup, adakah nikmat Allah yang kita tak terima? Maknanya, banyaknya nikmat yang hanya kena sakit ni tak nampak dah hak lain. Jadi Nabi Ayub kata, aku malu nak minta dengan Tuhan. Sebab nikmatnya yang dia bagi terlalu banyak. Hanya kerana sakit ni sedikit, aku dah nak minta sembuh. Jadi dia tak minta sembuh. Ha, macam uh, kesedihan Nabi Yakub. Nabi Yakub mengadu dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Dia tak minta. Tengoklah sifat Nabi-Nabi. Dia tak minta terus. Angkatlah balak ni. Angkatlah ujian ni. Sembuhlah terus. Kita kena fikir. Kita nak minta sembuh. Kita ni ketaatan semayang pun tak tahu mana. Kan? Ibadat sikit ciput je. Nak puasa pun malah. Kan? Tapi bila sakit perut ni minta Allah tak sabar-sabar dah. Bagilah sembuh, bagilah sembuh. Kenapa Allah tak sembuh-sembuh ni? Kenapa ni sakit perut dalam banyak hari ni? Ha. Kita mudah sangat nak menuding seolah-olah kita ni sangatlah baik sangat menjawab sebut tak reti. Kita punya dosa yang banyak tu, Tuhan tak balas pun on the spot. Nampak? Jadi, nikmat yang Allah bagi rezeki dan sebagainya tu dikira nikmat yang besar. Syekh Ahmad Asyawi menyebut Ar-Rahmanul Mun'imu bijami'in ni'am kamma kamman wa kaifan wa dunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiriyatan wa batiniyatan. Ar-Rahman adalah zat yang mengurniakan nikmat-nikmat yang besar sama ada dari segi jumlah. Tu dia sebut tadi, kam tu berapa banyak kuantiti. Kaifan bagaimana cara dia. Duniyawiyatan dunia wa ukhrawiyatan akhirat zahiriyatan secara zahir wa batiniyatan dan secara batin. Nikmat yang Allah bagi yang disebut di sini banyak ke sikit? Maknanya ada orang anak ramai, ada orang anak satu je. Nikmat banyak mana? Lepas tu bagaimana? Bagaimana nikmat tu dapat? Dengan nikmatnya, adakah setelah dia susah baru dapat nikmat? Adakah daripada lahir-lahir terus kaya? Pasal apa? Dia lahir dapat bapak dia jutawan. Mati-mati bapak dia, dia dapatlah harta. Terus tak payah susah-susah kerja. Duit banyak. Bagaimana? Bagaimana? Setiap orang dapat rezeki tak sama. Ada orang dengan susah payah. Bertengkus lumus, berniaga, berpanah, berhujan. Ada orang, itulah kita kata, nenek dia sayang dia, nenek dia bagi harta banyak. Nah, ni tanah, ni kebun, ni lagi rumah, rumah sewa, berlambak-lambak. Nak lagi. Barang emas, tengok. Tanam dalam tanah, dalam tin Milo pun ada. Orang dulu-dulu, tanam gelang rantai dalam tin Milo. Lepas tu tanam dalam belakang rumah kat pokok nyok. Dia kata, ambil harta tu. Ada bawah pokok tu, korek dalam tu ada tin Milo. Dalam tin Milo, kalau kita timbang tu, memang ibu Raban tu. Lagilah emas sekarang dah naik harga. Ha. Jadi, yang dikata lagi, secara dunia. Ada nikmat yang Allah bagi secara duniawi. Yang kita dapat nikmat macam rumah. Secara duniawi ni adalah kesihatan. Yang secara ukhrawi tu apa? Secara ukhrawi adalah nikmat Allah bagi dia jadi orang yang beriman. Ada anak kita yang tak kaya tapi dia rajin sembahyang. Dia rajin pergi kuliah, pergi masjid. Betul tak? Secara ukhrawi dia dapat nikmat. Kena faham tu.
Jangan kita tengok kita ni manusia selalu ukur dengan dunia je. Susahlah. Alung tu tak tahulah. Tak dapat kerja apa pun. Belajar habis dah. Belajar tinggi dah. Ambil belajar kat UM hari tu. Tapi tak boleh-boleh kerja. Kita nilai daripada materialistik. Kita nilai kat situ. Tapi dia jadi bagus. Dia jadi anak yang soleh. Dia pakai tudung labuh. Dia semayang tak tinggal. Dia rajin ibadat. Kenapa kita tak tengok yang tu? Itulah nikmat ukhrawi yang lebih berharga daripada duniawi. Esok anak ni lah yang doakan kita. Esok anak ni lah yang nak baca Quran kat kita. Ha. Jangan duk pandang kok dunia je. Jadi di sudut akhirat, orang yang mewarisi ilmu, yang ada agamanya, yang jadi soleh, itulah nikmat ukhrawi. Zahiriyatan wa batiniyatan. Ada nikmat yang nampak secara zahir. Ya, kekayaan nampak zahir. Yang batin ni tak nampak. Ada orang kaya apa? Kita ada dua kekayaan. Kaya mata wang, kaya harta dan kaya jiwa. Mana lagi baik? Orang yang kaya jiwa, dia tak mudah putus asa. Dia sangat cekal. Dia sangat teguh, istiqamah dalam ibadat dia buat sungguh-sungguh. Itu orang yang kaya jiwa. Jangan kita kata contohlah. Ada orang asnaf yang kita kata sudahlah miskin harta, miskin jiwa juga. Maknanya apa? Rumah dah lah susah. Beras tak ada. Tak apalah kita boleh tolong. Ni miskin jiwa ni. Tak ada langsung semangat juang. Nak pergi sekolah anak pun malah. Kata kerja nak main game je. Seronok tengok TV je. Itu miskin jiwa. Tak ada daya juang. Tak ada kesungguhan. Kita kata, pergilah kerja. Apa kat restoran cuci pinggan ke apa. Tak nak lah. Itu orang yang jiwa dia sangat. Ya Allah miskinnya. Biar kita miskin harta tapi jangan miskin jiwa. Miskin jiwa ni maknanya orang yang tidak mendapat rahmat Allah. Itu kena jaga. Dan Ar-Rahim adalah sifat Allah yang maha penyayang. Daripada sifat ini, Allah Ta'ala sangat menyayangi, mengasihani orang-orang beriman. Okay? Khusus kepada orang beriman. Dan yang kedua, Allah Ta'ala kurniakan daqaiqun ni'am. Apakah daqaiqun ni'am? Iaitulah nikmat-nikmat yang halus dan yang kita tak nampak. Iman, kesempurnaan nikmat, keluasan rezeki. Macam orang bijak. Itu adalah nikmat yang tak nampak. Dia cerdiklah dia tu, tapi tak nampak. Lepas tu, bila kita bercakap, ketajaman dia fikiran tu. Cepat tangkap. Maknanya tu Allah bagi nikmat. Nikmat yang secara kalau tengok kat surface tak nampak. Dia mendalam. Okey. Jadi, masa tak mengizinkan, Ustazah rasa sampai nombor. Jadi sampai kat sini kita berhenti dulu. Kita akan sambung lagi minggu depan. Minggu ketiga. Raya haji ya. Jadi raya kena raya betul-betul ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak cerita pasal Zulhijjah. Perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah terpanggil nak share sebab kita akan sambut hari Arafah pada hari Jumaat. Baik, 4 istilah yang kita kena ingat dalam bulan Zulhijjah. Kalau perempuan dah tahu tak apalah. Kalau tak tahu lagi kena ambil perhatian dah. Pertama, Yaumut Tarwiyah. Kedua, Yaumul Arafah. Ketiga, Yaumun Nahar. Keempat, Yaumut Tashrik. Ini adalah 4 istilah nama-nama hari yang kita kena tahu dalam Zulhijjah. Apa dia Yaumut Tarwiyah? Hari yang kisahnya berkaitan dengan cerita Nabi Ibrahim AS. Dia dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam surah As-Saffat dalam ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk
فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله sabirin. Dia kata kat sini, ayat ni bermakna apabila Nabi Ismail sampai umur yang mana kita kata boleh kerja dah. Kalau seorang anak kita tu bila dah umur 10 tahun, makna umur Nabi Ismail pada ketika tu dah sampai umur yang boleh dia harap boleh bekerja. Maka berkatalah Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya inni ara fil manami anni adbahuk. Aku telah melihat dalam mimpiku bahwasanya aku telah menyembelih kamu. Fanzur maza taro. Taro ni itulah tarwiyah. Apa yang kamu, apa pendapat makna pada malam 8 hari bulan, 8 hari bulan Khamis, malamnya, malam maknanya Rabu malam, macam malam ni. Malamnya Nabi Ibrahim mimpi. Mimpi para anbiya bukan mimpi main-main. Mimpi ada. Jadi hari tarwiyah, Nabi bila mimpi dia sayang sangat. Tiba-tiba kena pula sembelih. Betul ke? Biar betul Allah suruh sembelih ni. Maka sepanjang hari tu dia meninjau-ninjau. Itulah. Berfikir-fikir, meninjau-ninjau, mengamati-amati. Lepas tu bincang dengan anak dia, macam mana ni? Betul ke? Jadi, itu yang nama tarbiyah. Dan esoknya tu Yaumul Arafah, sebab malamnya Nabi mimpi lagi sekali. Mimpi yang sama juga. Apa maksud mimpi yang sama? Itu adalah penegasan dari Allah Ta'ala. Allah tegaskan, maknanya betul. Bukan main-main, bukan suka-suka. Makna bila hari Yaumul Arafah, makna Arafah tu makna tahu. Maka tahulah Nabi Ibrahim bahawa itu sebenarnya adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka anak dia puteranya yang soleh Ismail alaihi salam, dia sebut ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, wahai ayahku. Abati ni kata panggilan yang penuh kasih sayang. Panggilan if alma tu'mar adalah apa yang kamu diperintahkan. Maka Nabi ni, Nabi Ismail dia rela nak sembelih. Lari tu. Ni serah diri. Dia kata tak apalah, engkau akan dapati aku insya-Allah minas sabirin, daripada yang sama. Maka berdasarkan itu, maka Arafah, maka benarlah so yaumun nahar menyusul nahar, hari sembelih, nahar ni korban. Kita selalu baca dalam surah Al-Kawthar, inna a'inakal kawthar fasalli li wanharnya, sembelihlah dan korbanlah kamu. Itu perintah, ya, fi'il amar. Maka di sini hari nahar esoknya tu bersedialah kerana kesan, ya, Ibrahim adalah hari kau, ya, lagi kata buat lagi 11, 11, 13. Jadi berapa hari semua? 4. Raja sangat kita cuti. Kan? Ini balik.
Habis raya haji kita bagi nama, kita nak sembelih, dia kata lembu tu jatuh hari ketiga. Nak tunggu giliran hari ketiga. Dah kita kejar. Sebenarnya dalam ibadah korban, antara yang Nabi SAW berpesan kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, wahai Fatimah, hendaklah kamu ketika nak lakukan korban, pergi melihat darahnya memancut mengalir. Sebab sebelum darah itu jatuh ke bumi, ia telah jatuh ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Maka itu artinya Allah mengampunkan kamu dan telah menerima korbanmu. Masya Allah. Jadi sebaik-baiknya kita tengok. Dan masa itulah kita berdoa. Ya Allah ampunkan dosa. Besarnya buat korban ni artinya sangat besar. Bandingan dengan sedekah. Kalau kita kata, Allah tahun ni tak buat korban, tapi tak apa. Ni nak sedekah juga. Aku nak sedekah daging. Kita pun pergi beli daging. Deh korban. Market, kita beli daging. Daripada 8, kita kalaulah RM100 satu, kita boleh dapat 4 pack, 4 kilo. Sebab 1 kilo RM25. Dapat 4 kilo. 4 kilo senang-senang dengan kita boleh beli 32 kilo. 32 bungkus. Banyak ni bawa balik 32 bungkus. Penuh kereta CRV. Lepas tu nak bagi orang. Kena sedekah ni. Walaupun jumlah tu, kuantiti 32 pack dibandingkan dengan tadi 8 pack, namun tetap afdalnya pada korban. Yang sedekah cerita lain. Pasal apa? Sebab waktu yang korban ni hanyalah pada waktu yang 10 Zulhijjah. Yang Allah khususkan. Sedangkan sedekah throughout the year. Bila-bila pun boleh. Nak sedekah bila-bila pun boleh. Dan kita pun bila buat korban, janganlah pula nak rebut rimau menangis. Kalau tak bagi rimau menangis, nanti aku menangis. Nak juga urat keting. Tak boleh. Kita tak boleh pilih. Sebab kita tujuan korban nak bagi orang fakir miskin. Tapi herannya kita pun sibuk nak berebut juga. Tu tak boleh tu. Baik. Jadi kelebihan hari Arafah ialah siapa yang berpuasa pada hari Arafah, ia adalah puasa yang kedua baik selepas Ramadan. Puasa yang selepas Ramadan, Allah jatuh level nombor 2 adalah puasa Arafah. Jadi puasa di bulan, sebab Zulhijjah ni adalah bulan haram. Apa bulan haram? Ada 4. Jadi 4 bulan haram ni kita kalau puasa bagus. Pahala banyak. Kemudian Allah bersumpah dengan wal fajr wa layalin ashr. Sumpah Allah bukan kosong. Allah sumpah tu maknanya adalah kemuliaan kepada 10 hari pertama Zulhijjah. Daripada 1 hari tu, 2, 3, 4, 5 hari ni dah 7. Ada lagi berbaki 3 hari. Jangan kita lepaskan peluang. Sebab kemuliaan yang terletak pada 10 hari pertama Zulhijjah ni besar ganjaran dia. Ganjaran dia besar. Allah bagi pahalanya banyak. Jadi dipanggil hari Mufaddalah. Hari Mufaddalah ialah hari yang mana Allah sebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari yang mana amal solehnya tu dia seperti mana orang yang berjihad fisabilillah. Amal yang kita lakukan pada 10 hari ni, dia punya nilaian dia tu tinggi di sisi Allah. Allah sangat cinta dan suka orang yang beramal pada 10 Zulhijjah. Daripada 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka sahabat pun tanya, apakah jihad fisabilillah? Sama ke? Ya, sekali pun jihad. Maknanya pergi berperang dan balik, tetap orang yang beramal pada 1 hingga 10 Zulhijjah lebih mulia daripada orang yang pergi berperang sampai luka-luka berdarah. Kecuali orang yang pergi berperang, dia pergi dengan harta jiwa raga dia,
tapi dia tak balik dah. Dia syahid di medan perang. Maka itulah satu-satunya yang boleh tahu teng, yang boleh menandingi amal-amal yang kita buat kalau di bulan awal Zulhijjah ni. Masya Allah. Kalau perempuan faham ni, perempuan tak tidur malam, bacalah Quran, berzikir, selawat. Punya nak rebut ni. Sebab kita tak tahu kita jumpa lagi tak Zulhijjah tahun depan. Mungkin ada di kalangan kita yang Allah jemput lebih awal. Kan? Ha. Jadi, puasa hari Arafah, dah sebut dah tadi. Dan kelebihan lagi satu. Kelebihan ialah doa. Berdoa pada hari Arafah. Kita ni, kelebihan hari Arafah ni, ulama sebut ada dua keadaan. Satu tempat. Padang Arafah tu sendiri merupakan tempat yang sangat mulia. Yang kedua, masa, iaitu hari Arafah. Baik. Pada orang yang buat haji, dia dapatlah nikmat, dia dapatlah pahala yang duduk kat Padang Arafah. Dah kita ni tak dapat haji, berapa ramai orang tak dapat masuk tahun ni. Kan? Ada berapa 2 juta je yang dapat. Tahun ni paling teruk. Lagi, maknanya kalau kita nak rebut, nak pergi duduk Padang Arafah, kita tak ada peluang. Tapi kita dapat peluang lagi ialah hari Arafah. Walaupun kita tak pergi haji, adakah kita tak dapat pahala macam dia orang? Dapat. Dia orang pergi haji, hukum orang yang buat haji makruh berpuasa. Tapi orang yang tak pergi haji, sunat berpuasa. Maka, kita punya pahala boleh sama macam dia orang juga. Allah bagi memanglah for sure lah. Yang mana buat amal ibadat, buat haji tu paling tinggi lah kelebihan dia. Tapi kita pun Allah bagi juga peluang. Allah tak kata, tak pergi haji yang tak dapat apa. Tak ada lah macam tu. Makna Allah bagi lagi kita boleh usaha. Jadi tempat tak dapat, waktu dapat, okey lah. Dan 10 Zulhijjah ialah hari Allah janjikan pembebasan daripada api neraka. Allah bebaskan hamba-hambanya daripada neraka pada hari Arafah. Sebab itu antara doa jangan lupa, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar, lagi, fi hadhihi fi hadhihi yaumil ashr, 10 Zulhijjah, yaumil ashr. Allahumma ja'alna min utaqaika. Macam kita baca, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Itu pun boleh juga. Kita minta Allah lepaskan kita punya keturunan, keluarga kita semuanya. Bukan fikir diri kita saja. Anak cucu kita tu 7 keturunan ke berapa keturunan ni, lepaskan daripada api neraka. Jadi mustajab doa. Jadi untuk nak berdoa tu, perempuan, mungkin perempuan blank lah, tak tahu apa. Ambil kertas, ambil pen, tulis. Yang pertama, rezeki apa tak ada lagi. Yang kedua, anak-anak nak minta bagi berjaya. Yang tak dapat jodoh, anak-anak bagi jodoh yang baik-baik. Nak pergi umrah lagi, nak pergi haji lagi, minta mati dalam iman, minta istiqamah dalam majlis ilmu. Minta. Tulis, senarai. Okey, kita sekejap. Allah.
Mm. Allahu Akbar. Hmm. Terus pada depan Sayyidina Muhammad wa ba'atha. Baik, hari ni kita extra time sikit. Sebab apa? Sebab dia merangkap minggu depan. Ni cover terus minggu depan. Ha? Okey. Ni penting sebab kita nak lalu dah dekat sangat dah. Jadi, Ustazah menyerulah. Kita ni nak berpuasa hari Arafah nanti. Kita ajak sekali anak-anak beranak kita, cucu-cucu kita. Mari kita sama-sama puasa. Sebab puasa hari Arafah, Nabi sebut dalam hadis sahih. Barang siapa yang berpuasa Yaumul Arafah, diangkat, yukaffir anhu, diberi kafarah sanatain, 2 tahun. Dan lagi satu hadis ada yang menyebut diberi kafarah tu diampunkan dosa sanah qablaha wa sanah ba'daha. Maknanya tahun sebelum dan tahun selepas. Bukan senang nak dapat offer ni. Puan-puan, kita hujung tahun sibuk dengan offer kat IOI Mall, sanggup viral beratur panjang. Ni offer ni tak mau ambil. Apalah, rugi sangat. Offer nak angkat dosa kita dengan kita hanya berpuasa 1 hari. Jadi azam untuk buat puasa, walaupun kita tak dapat daripada 1 hari bulan, tak dapat. Paling elok, esok. Mula daripada esok, 8. 8, 9. Baik. Dan kalau orang sebut kelebihan Arafah, puan-puan kena ingat lagi satu. Macam mana kita sebut, kita ingat, oh ni hari ni birthday saya, hari ni hari anniversary. Kita tak lupa kan? Kita mesti ingat. Makna tarikh tu tersemat, dah terpahat di hati kita. Kan? Orang perempuan especially lah. Kalau orang lelaki dia lupa lagi. Dia lupa anniversary tak anniversary sebab dia pun ada nak kahwin lagi satu kan. Orang perempuan ni dia ingat. Ya, anak-anak punya tarikh lahir semua ingat. Baik. Apa yang kita kena ingat sebagai umat Islam? Yaumul Arafah adalah hari di mana Allah declare kesempurnaan agama kepada kita. Ingat wahyu, Allah turunkan ayat Al-Quran. Ketika Nabi berada di padang Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah sempurnalah kepada kamu agama kamu. Makna sempurna di sudut mana? Sempurna dengan maksud sempurna agama, sempurnanya kemanusiaan, sempurnanya syariat, sempurnanya kita punya keperluan, semua-semualah. Dikata sempurna tu. Sebab bila turun ayat tu para sahabat menangis. Apabila turun ayat tu, itu adalah satu signal yang menunjukkan bahawa habis tamatlah mission Nabi. Nabi punya misi nak menyampaikan Islam, nak membetulkan, nak membimbing masyarakat Islam sudah cukup sampai at the end. Maka selepas pada turun ayat tu, selepas Haji Wida di Arafah, Nabi wafat. Jadi kita kena ingat Yaumul Arafah ni hari apa? Hari kesempurnaan agama kita. Okay? Jadi berdoa tadi saya dah sebut, kena pandai-pandailah
Carilah doa-doa yang mana jumpa dalam buku-buku, minta doa diberikan jiwa yang mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, kurniakanlah aku jiwa yang mutmainnah, seperti mana disebut ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang mana yang meyakini pertemuan denganmu, yang redha dengan segala takdirmu, yang sentiasa merasa cukup, taqna'u bi'ata'ika, yang rasa cukup. Allah bagi banyak mana, alhamdulillah cukup. Itu jiwa yang mutmainnah. Tu doa lagi, minta doa apa? Allah bagi kita mati dalam iman. Allah marzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan na'im. Minta Allah makhtim lana bi husnil khatimah kama khatamta awliyaika ya Allah. Ya Allah, matikan aku seperti mana kau matikan para walimu ya Allah. Mulianya para aulia. Para aulia mati wangi. Malaikat sampai apa yang wangi sangat ni? Mayat boleh bau wangi. Hmm. Masya Allah. Jadi tu doa yang kita kena cari, kita kena susun. Dan yang terakhir, malam raya jangan lupa. Apa kena buat? Takbir. Takbirlah. Banyak mana pun. Buat banyak-banyak. Setiap kali. Takbir ni dia ada dua jenis. Takbir muqayyad, takbir mutlak. Takbir muqayyad yang berkaitan dengan solat. Lepas solat kita takbir. Takbir muqayyad, takbir mutlak ni tak kisah. Bila-bila pun boleh. Macam orang nak turun pergi haji. Takbir kan? Azan kan? Takbir. Macam itulah. Jadi takbir yang kita kena buat bila lepas bermula daripada bila? Ha? Malam uh, 9 kita sebut masuk 10 Zulhijjah lah kalau dalam Islam kan. Maghrib sampai 13 Zulhijjah waktu asar. Sebelum terbenam matahari. Maknanya itulah last. Okay? Maknanya boleh sangatlah takbir banyak-banyak. Allah memang dituntut kita bertakbir banyak-banyak. Dan kalau raya puasa, tengok beza dia. Raya puasa takbir sekejap je. Habis orang solat, tak ada dah. Tapi raya haji, peluang nak takbir banyak. Makna kita, Allah bagi peluang nak ibadat banyak. Selain daripada korban, kita pun bertakbir lah. Ramai-ramai dengan anak beranak kita dalam rumah. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan puan-puan dapat sedikit ilmu manfaat. Ya, gunakan apa yang ilmu yang dapat hari ini untuk jadi panduan untuk kita beramal soleh. Ya, amal soleh ni tak payah, bukan jenis kita tak perlu disuruh sebenarnya. Pada umur kita yang dah senja ni, kita kena fastabiqul khairat. Bersungguh-sungguh. Tak kena suruh. Hey, takbir cepat. Orang nak kena suruh macam, puasa cepat. Tak payah. Buat je. Sebab kita nak menuju kepada Allah, kita tak ada jalan lain. Tidak ada orang yang tak mau. Dia kata, walaupun dia kata tak nak jumpa Allah, tetap dia akan jumpa juga. Dalam surah Insyiqaq, ya ayuhan nas innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Kamu bersungguh susah payah, bertungkus lumus hidup di dunia, menuju ke Tuhanmu, dan pasti kamu jumpa dia. Pasti itu maknanya adakah kita nak jumpa Tuhan dalam keadaan kita tak bersedia? Atau yang mana satu? Nak bersedia ke tak bersedia? Jadi pilihlah pertemuan yang kita nak, yang baik, yang Allah redha, radiyatan mardiyah, Allah redha dan kita redha. Maka buatlah amal soleh sebanyak mungkin sebagai bekalan untuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Okey. Kita kalau ikut mereka raya hari Jumaat. Okey. Ulama menyebut kita kena ikut ru'yah kita. Ru'yah ni maknanya sebab kita 9 tu baru Arafah, 10 baru raya. Mana kita ikut kita punya time.
Macam semayang. Kita tak ikut semayang Saudi. Kita ikut semayang kita. Okay. Maka dikira sebab dia ada dua pandangan. Dia cerita yang ni disebut. Satu pandangan dia kata kita punya hari Arafah boleh jadi 2 hari. 8 pun Arafah, 9 pun Arafah. Pasal apa 8 Arafah? Ikut Saudi. 9 tu pasal apa? Sebab kita ikut kita. So kita ada 2 hari peluang, ya Allah. Nak doa banyak. Atas kita lah. Kod mana pun tak apa. Boleh. Yang keduanya ada orang pegang yang cara tadi lah. 9 tu. Barulah hari Arafah. Baik. Cara dia. Ni mantan mufti bagi tahu. Ambil daripada 8 hari Tarwiyah puasa. Okay. Buka puasa. Tunggu lepas maghrib. Lambat sikit. Angkat tangan doa. Dia akan sama dengan dia orang lepas Zuhur. Dia akan sama. Waktu kita dengan waktu di Arafah. Nampak? Maknanya kita dapat sekali dah. Esok kita buat lagi sekali. Dan antara yang bagus kalau perempuan rajin nak capai pahala lah. Buat buka puasa. Buat iftar. Share potluck ke apa ke. Niat nak bagi makan orang yang berpuasa. Dapat pahala easily. Mudah-mudah. Buatlah anjur kat surau. Alhamdulillah. Maknanya kita ada peluang nak dapat pahala. Ni pahala percuma orang panggil. Boleh? Boleh. Dia sekarang ni dipanggil puasa khusus. Dia bukan puasa sunat Yaumul Jumaah. Bukan. Itu berkembar tu kalau saja-saja. Itu tak ada sempena. Ni sebab bersempena. Jadi Jumaat kita dapat keuntungan. Ada 2 kemuliaan pada hari itu. Satu wukuf, satu di hari Arafah, satu lagi hari Jumaat. Sayyidul Ayyam. Penghulu segala hari. Rugi tu kalau tak buat. Janganlah duduk leka. Apa benda kerja pun ambil cuti. Apa benda yang kena buat, freeze. Appointment mana, okey hold dulu. Yang penting bagi laluan untuk ibadat pada hari Arafah. InsyaAllah. Daripada kita macam ni. Kalau kita ikut yang kita zuhur lah. Kita zuhur sampai maghrib. Lepas tu malam raya pun mustajab doa juga. Sambung lagi. Cerita dia namanya duduk atas tikar sejadah je. InsyaAllah baca banyak-banyak Al-Quran. Orang yang dapat kalau boleh khatam, baguslah. Siapa yang baca banyak, dia khatam 10 Zulhijjah, dia khatam, Alhamdulillah. Okey, Ustazah. Terima kasih banyak, Ustazah. Barakallahu fiik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min 'ata'ika minan nar fi hadhihi al-yawm al-'ashr. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة. لا تعسر الله فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم Terima الله kasih الرحمن Ustazah. الرحيم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat menyambut Hari Raya Adil Adha. Terima kasih.